welcome back to my channel. Alright, so hari ni kita nak tengok cerita Koloni. Koloni ni kalau korang nak tahu, dia cerita Korean yang ada pasal zombie lah. Dia tak silap aku, dia producer dia daripada Train to Busan. Kita tengok lah kejap lagi channel. Jom. Okay, so kita dah balik rumah. Macam biasalah aku akan bagi tahu pasal filem Koloni ni. Macam aku bagi tahu tadi tu, filem Koloni ni diarahkan oleh pengarah filem yang buat cerita Train to Busan. So kalau kita macam kita dah tahulah, Train to Busan tu cerita Korean ni, zombie yang bagi aku famous. Semua orang, aku rasa semua orang dah tahu kot pasal cerita Train to Busan ni. Cerita dia gempak lah. Dia daripada segi lakonan, daripada segi zombie semua, daripada dia punya chaos. Waktu first aku tengok trailer Koloni ni, aku macam rasa movie ni menarik lah. Dia ada something yang lain daripada yang lain, daripada cerita zombie yang lain. Aku jarang lah tengok cerita macam Korean atau bahasa selain daripada bahasa Inggeris lah dekat wayang. Tapi aku rasa macam aku kena tengok cerita Koloni ni dekat wayang. Waktu first movie ni nak keluar, aku tengok dekat apps, memang dah full. Ramai gila tu orang tengok cerita ni. Tapi nasib baik time tu aku dah nampak ada seat kosong, aku terus book weh. Rezeki juga lah dapat tengok cerita ni. Kita cerita sikit lah pasal cerita Koloni ni. Dia mengisahkan tentang satu ciptaan saintis ni. Dia macam fungus lah. Fungus ni dia actually dia intelligent tau. Dia ada intelligent yang dia boleh ada memori. Memori dia macam dia boleh belajar. Lepas tu dia boleh, contohnya hidu makanan. Contohnya ini makanan, lepas tu ni yang fungus tu dia boleh merebak, dia boleh merangkak, lepas tu dia grab makanan tu. So dia bijak lah, dia boleh semakin lama semakin belajar. So nak dipendekkan cerita, ciptaan saintis ni dia telah dicuri oleh seorang CEO company ni. So saintis ni dia macam marah lah, dia macam nak balas dendam. Satu hari ni CEO tu dia buat macam conference lah dekat satu convention center ni. Convention center ni dia besar, dia ada mall bawah dia. Lepas tu ada satu ni profesor perempuan ni, profesor bioteknologi. Nama profesor tu Kwon Si Jong. Susah nak ingat nama Korea ni. Dia hadiri conference tu, dia dengar pasal CEO ni, dia explain pasal fungus ni. Fungus ni dia ada memori, dia intelligent. Nak dijadikan cerita, saintis tu ada dekat dalam tempat tu. Lepas tu dia confront CEO tu, dia injectkan CEO tu dengan fungus ni. Dan fungus ni dia jadikan CEO tu macam zombie lah. Lepas tu CEO tu dia infectkan orang lain menjadi zombie. Orang ni pula dia infectkan. So banyak lah zombie yang jadi. Lepas tu ada beberapa orang survivor ni, dia orang cuba nak keluar, nak cari jalan lah untuk keluar daripada situasi ni. Salah seorangnya yang profesor tadi lah, profesor bioteknologi tu, Kwon Si Jong. Susah betul tak ingat nama. Aku suka tau karakter Kwon Si Jong ni, sebab dia pandai, dia boleh macam predict apa yang jadi. Dia boleh baca situasi, dia boleh nampak zombie ni dia berevolusi, dia boleh tahu yang zombie ni jadi macam mana semua. Dia pandai lah, dia intelligent lah. Kalau kita ada dalam zombie outbreak, kita kena ada seorang yang macam ni. Ada seorang polis ni dekat dalam kumpulan tu, dia kata yang saintis tu dia boleh jadi macam vaksin lah untuk nak pulihkan semua orang yang jadi zombie ni. So dia orang carilah saintis jahat tu dekat tempat bangunan tu. Bangunan tu dah di lockdown, so tak ada virus yang boleh keluar daripada bangunan tu. So lepas tu dah mulalah chaos. Cerita ni banyak main dengan emosi kita, macam ada scene yang sedih, scene yang macam kita rasa geram, lepas tu scene cemas. Zombie tu dia menyeramkan lah. Zombie Koloni ni dia lain daripada yang lain tau. Sebab macam cerita zombie lain-lain kan, dia orang ni bodoh je kan. Tapi zombie Koloni ni dia pandai. Dia boleh ada memori, lepas tu dia boleh belajar, lepas tu dia berevolusi. Dia boleh berkomunikasi dengan zombie-zombie yang lain. Contohnya macam ikan paus kan, dia menggunakan gelombang kan untuk nak berkomunikasi dengan ikan-ikan yang lain. Sama juga macam zombie cerita Koloni ni, dia menggunakan macam gelombang lah.
dia berkomunikasi, dia bertukar maklumat. Contohnya kalau ada manusia kat sini, lepas tu zombie yang kat sini dia akan macam berkomunikasi dengan zombie-zombie yang lain. Lepas tu zombie lain akan datang dekat tempat tu. Wow, macam memang gempak lah. Zombie ni agak menakutkan, memang menakutkan lah. So apa yang aku boleh bagi tahu pasal cerita ni menarik. Cerita ni ada kelainan daripada cerita zombie yang lain. Lepas tu dia fresh, dia macam idea yang baru yang tak pernah ada dekat cerita zombie yang lain. Dari segi lakonan, daripada segi gambar, segi semua benda ni memang perfect, memang terbaik. Bagi aku best gila lah. Sebab yang buat cerita ni orang yang buat Train to Busan kan. So dia punya quality filem mesti lah lebih better kan daripada cerita Train to Busan. Aku nak bagi rating 9.5. So guys, itu je lah kita punya movie review pada kali ini. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe, like this video, follow my IG and TikTok Miss Handsome 12. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye.